SSTMI Tsunami yang pastinya akan memperlihatkan siapakah gelaran yang akan menghasilkan kemenangan yang kedua. SSTMI memula dengan garang pada perlawanan pertama mereka dan pastinya akan mengulangi dengan lawan mereka ini daripada SMT Tap. Jika anda berada berdekatan dengan College Vocational Arau, dan boleh juga singgah ataupun bertandang ke sini kerana kita ada booth berada forward. Anda boleh dapatkan rugby gear ataupun cenderamata ataupun jersey-jersey yang cukup bermutu tinggi di booth forward. Juga dengan booth jualan yang lain, booth jualan makanan pun ada. Jika anda ingin saksikan betul-betul di lensa mata anda sendiri perlawanan kejuaraan rugby Arau Premier 7-Side 2026. Edisi kali ke-16 ini dia larian daripada SMT Tap. Dan berjaya di sana SMT Tap. Berjaya mendapatkan first try yang cukup baik. Mengatasi SSTMI ketika ini. Oh, dikejutkan SSTMI dengan try daripada SMT Tap. Kejutan yang cukup memukau. SMT Tap bermula garang dengan larian yang cukup baik dan terus terjunan yang dilakukan. Masuk lagi. SMT Tap mengatasi SSTMI ketika ini. Ini satu kejutan yang agak memukau daripada SMT Tap. Dan pastinya tidak lama kelebihan ini yang di mana larian yang dilakukan oleh SSTMI terus meluru ke arah underpost try yang tampak begitu mudah dan mengakhiri larian itu dengan cukup baik. Tidak lama kelebihan dimiliki oleh SMT Tap, dikejutkan terus oleh SSTMI Tsunami. Satu gelombang di mana pada awalnya SMT Tap tampak gairah melakukan try dan sekali lagi dikejutkan dengan try daripada SSTMI. Sekali kita lihat larian yang dilakukan oleh pemain ini, tidak ada pencabar untuk mencabar larian beliau. Dan cabaran itu disudahi dengan larian meletakkan sisa-sisa try yang dilakukan. Start play daripada SSTMI terus dimainkan oleh SMT Tap. Pastinya SSTMI tidak mahu lagi berputih mata melihat SMT Tap terus dengan bersahaja melenggang leha terus terjun ke dalam kawasan try mereka. Terikat ketika ini di antara SMT Tap dan juga SSTMI. Line out untuk SSTMI.
Line out yang akan oleh SMT Tap. Kini SSTMI mencuba. Satu lagi larian dapat digagalkan. Masih lagi ada larian dilakukan oleh SSTMI, tapi masih lagi dapat ditumbangkan larian ini. Belajar daripada kesilapan. Dan kini SMT Tap cuba untuk menunggu larian-larian deras daripada Extra di sebelah kiri. Peluang untuk SSTMI. Kesilapan. Kelekaan ini diguna pakai oleh SSTMI. Datang lagi SSTMI dengan try yang kedua. Nampaknya sudah pun mengatasi SMT Tap. Tidak lama kelebihan dimiliki oleh mereka. Dan kini kegarahan itu ditutup dengan gerakan yang cukup baik daripada SSTMI. Pada awalnya pasti ingin memastikan ada post try. Tidak mahu dibiarkan sahaja. Kejutan yang dilakukan oleh SMT Tap akhirnya dapat ditutup dan dikuburkan setakat ini. Tapi pastinya SMT Tap harus membuktikan mereka mampu untuk mengatasi lawan mereka ini. Pengendali SMT Tap sudah pun sedar dengan kelajuan gelombang tsunami daripada pasukan SSTMI. Cubaan untuk memecahkan rak. Masih lagi advantage play untuk sebenarnya advantage play untuk pasukan SMT Tap. Tapi yang mengambilnya SSTMI. Terus forward play. Terus menempuh jauh. Cubaan larian di bahagian tengah. Fly half. Menunggu ekstra. Tapi backline sudah pun menunggu. Mungkin ada potensi larian oleh ekstra. Dan ada high tackle yang dilakukan oleh pemain SSTMI. Dan sin bin pertama. Ini dia sin bin pertama untuk kejohanan ini. Kejohanan rugby Arau Premier Sevenside 2026 melihatkan sin bin yang pertama diberikan kepada SSTMI. Pasukan yang pertama direhatkan pemainnya. Menghampiri kawasan try SSTMI iaitu SMT Tap dengan line out di sebelah kanan. Untuk makluman anda, ini kategori bawah 17 tahun. Di mana anda saksikan kumpulan A yang dibarisi oleh pasukan-pasukan SSTMI, KV Seberang Perai, TSS dan juga SMT Tap. Ini untuk kumpulan A. Itu dia tamat aksi di antara pasukan SMT Tap dan juga SSTMI.